berkenaan dengan apa yang berlaku kepada Anwar Ibrahim sebenarnya ni. What happened to Anwar Ibrahim? Apa yang berlaku kepada PKR ni? Kan, malam-malam buta sama lah, biasalah malam-malam buta ni. What happened to PKR? What happened to perjuangan reformasi kita? Apa yang berlaku sebenarnya? Kan saya cerita tentang Victor Chin. Saya tulis dalam Facebook saya kata ada pimpinan PKR yang jumpa Victor Chin di London. Jumpa Victor Chin di London. So akhirnya arahan dikeluarkan oleh pimpinan supaya menentang, supaya mengemukakan kenyataan abar berkenaan dengan apa yang Rafizi dedahkan. Rafizi ni sebagai bebanan, Rafizi ni sebagai batu api, Rafizi ni sebagai orang yang gagal dan sebagainya kan. Semua keluar kenyataan-kenyataan dan diambil oleh medianya. Media-media ni semua makan duit dengan kerajaan, jadi kita lantak dia lah nak ambil kan. Tetapi tidak ada seorang pun yang menafikan dakwaan berkenaan dengan corporate mafia, berkenaan dengan Farhash, berkenaan dengan Azam Baki, berkenaan dengan apa yang berlaku yang didedahkan oleh Rafizi, Bloomberg, News Channel Asia, saya dan sebagainya. Tuan-tuan perasan tak? Tidak ada siapa yang menafikan kewujudan perkara tersebut. Malah daripada Februari kami sebut perkara ini, awal Februari, ini dah masuk bulan keempat, bulan 4. Februari, Mac dah masuk bulan April lah tuan-tuan. Apa yang kami sebut satu persatu rupanya betul. Kan? Apa yang kami sebut itu rupanya betul. Alright, rupanya betul. Okay, betul lah. Betul lah. Apa yang kita sebut ni satu persatu rupanya betul. Betul tak betul? Siapa yang mengatakan apa yang kita sebut daripada tahun lepas lah, daripada Februari, benda yang kita sebut ni tak betul? Siapa kata tak betul, tuan-tuan? Dan kenapa dia tak betul? Jadi saya akan bawakan bukti bahawa apa yang kami sebut ni disahkan sendiri oleh Anwar Ibrahim. Betul tak betul? Rapo, okey. Tak betul apa yang disebut oleh saya, oleh Rafizi, oleh geng-geng hero ni, betul ke tak betul? Betul. Yang tak betul dari ceplos. Tak, soalan saya mudah je tuan-tuan. Kalau apa yang kami kata ni tak betul, apa yang tak betulnya? Janganlah main sebut, buat kenyataan akhbar. Rafizi ini adalah orang yang gagal. Rafizi ini beban. Okey lah, kalau dia beban, fine, itu pendapat anda. Tetapi apa yang dicakap tu tak betul. Tak, saya tanya. Sampai sekarang tidak ada seorang pun menafikan apa yang kami dedahkan daripada Februari, Januari tahun lepas itu tidak betul. Tidak ada. No one. Tak tuan-tuan. Okey, kalau tuan-tuan mungkin tuan-tuan kata betul, tapi ada tak satu hujah terbaik yang diorang kata, tak, ini adalah palsu. Berita tidak benar. Penipuan oleh Rafizi, penipuan oleh Bloomberg. Ada tak? Kan? Ada ke tidak? Ada ke tak ada? Kalau ada, tuan-tuan, kita kata kalau itu penipuan, di mana penipuannya? Di mana? Jadi macam ni tuan-tuan. Okay, saya mulakan cerita begini. Dia begini. Seawal Februari tahun lepas. Tahun ini. Bukan seawal Februari, corporate mafia tu Februari. Tetapi Januari meletup cerita Azam Baki ada saham. Lebih 100,000, 800,000 saham. Mula-mula Farhash. Cerita dia bermula awal lagi. Farhash beli High-Tech Padu, Farhash beli saham dalam dalam Velocity MMAG. Dia beli saham dalam High-Tech Padu, dia jadi chairman di dalam 7-Eleven dan sebagainya lah. Benda tu meletup awal. Last 2 years, since 2022, 2023 dah mula benda tu. Okey. Tetapi yang betul-betul meletup apabila saham Farhash dijual dengan kerugian 90 juta. Kemudian rupanya Azam Baki menjual saham 800,000 dan dia rugi, kalau tak silap saya 100,000 something like. Dia rugi dalam penjualan saham tersebut. Nah, kenapa tergesa-gesa nak jual saham ni, tuan-tuan? Takkanlah orang jual saham kerana nak rugi. Rupanya ada pendedahan oleh Bloomberg pada bulan Februari. Berkenaan dengan Azam Baki, berkenaan dengan Farhash, berkenaan dengan corporate mafia, berkenaan dengan Victor Chin, Andy Lim dan sewaktu dengannya. Rupa-rupanya itu yang berlaku, itu yang meletup.
Baik, ada yang kata tak ada, itu penipuan ni. Kita dengar dan kita teliti satu persatu narration ataupun peristiwa yang berlaku daripada Januari sejak terdedahnya peristiwa atau cerita tentang Azam Baki ni. Apa kata Perdana Menteri, tuan-tuan? Tuan-tuan ingat tak Perdana Menteri kata apa? Perdana Menteri kata apa? Perdana Menteri dismiss. Anwar Ibrahim kata tak, Azam Baki tu kalau dia perasuah, habis kita nak ganti dengan siapa? Dengan perasuah yang lain. Seolah-olah Azam Baki tu je lah yang boleh buat kerja tangkap perasuah ni. Orang lain tak boleh. Bila didesak supaya Azam Baki dia ambil garden leave, dicuti atau dipecat. Sebenarnya Azam Baki dah habis kontrak, tuan-tuan. Ni saya nak bagi tahu, Azam Baki sudah habis tamat dah tempoh. Dia on kontrak. Kalau nak pecat pun tak ada masalah. Dia tak terikat lagi dengan jawatan sebagai pegawai kerajaan. Dia on kontrak. Maknanya dia boleh dipecat bila-bila masa. Kontrak boleh tidak disambung, tidak ada masalah. Anwar Ibrahim kata tidak ada. Tidak ada masalah dengan Azam Baki, tidak ada masalah. Okey, ini semua adalah penipuan, ini semua adalah konspirasi Yahudi, Zionis, bini Daim yang buat semua ini. Kemudian disebut pula dengan Bloomberg dan sebagainya. Tiba-tiba dalam pada dia kata ini konspirasi, takkan nak tangkap Azam Baki tidak bersalah, bla bla bla. Tiba-tiba tuan-tuan, dia arahkan pula untuk buat siasatan berkenaan dengan saham Azam Baki dan juga corporate mafia. Okey. Kalau yang dia dismiss awal tu sebagai tidak bersalah, kenapa tiba-tiba bagi arahan? Oh, kita kena buat siasatan terhadap Azam Baki. KSN kena buat siasatan. AG akan ada satu jawatan kuasa untuk menyiasat Azam Baki. Okey. Lepas dia dah siasat, dia tak keluarkan laporan siasatan. Laporan siasatan tidak dikeluarkan. Rafizi mendakwa bahawa Azam Baki bukan ada saham 800,000 tau. Dia kata Azam Baki ada saham 14 juta. 14 juta saham Azam Baki. Daripada siasatan yang dibuat, daripada laporan yang dibuat oleh KSN dan juga AG tersebut, mereka mendapati rupanya Azam Baki ni ada saham 14 juta. Tulis kat komen tu tuan, 14 juta. Salah 14 juta. Tulis. Rupanya dia ada 14 juta. Okeylah. Dia ada 14 juta is. 14 juta itu kerajaan tidak menafikan, kerajaan tidak mengiyakan. Kerajaan tidak menafikan, kerajaan tidak mengiyakan. Betul? Betul tak? Jadi Rafizi kata kalau betul dia salah, kalaulah dia salah, tak apalah dia minta maaf. Tetapi soalannya, dedahkanlah. Detail, bukannya excerpt, bukannya ringkasan, bukannya summary laporan tersebut. Di mana? Di mana? Di mana? Laporan itu di mana? Kenapa takut nak dedahkan? Adakah ini macam blockchain, tuan-tuan? Undi hari ini 2 hari baru keluar result? Keputusan dah ada. Siasatan dah ada. Kenapa tidak didedahkan? Menunjukkan bahawa RCI pun dia tak berani ni kan buat siasatan ini. Jadi mula-mula Anwar Ibrahim mengatakan bahawa tak ada, Azam Baki tidak rasuah. Azam Baki tidak salah guna kuasa. Azam Baki tidak ada masalah. Dia arahkan supaya buat laporan. Kan? Dia arahkan supaya buat siasatan. Rupa-rupanya tidak didedahkan. Corporate mafia kita duk sebut pada bulan Februari. Saya sebut Februari, Rafizi sebut Februari. Kami dah sebut Bloomberg, daripada kenyataan Bloomberg dan sebagainya. Kita sebut tentang perkara tersebut. Anwar Ibrahim tidak ada tindakan. Kalau dulu masa dia pembangkang, dialah orang pertama yang akan menjerit-jerit di dalam parlimen untuk diadakan RCI berkenaan dengan corporate mafia. Dia ada buat, dia tak ada buat. Dia ada lakukan, tak ada lakukan. Kenapa? Kenapa tidak dilakukan? Kenapa tidak didesak? Kenapa tidak diteruskan? Jadi soalan kita, corporate mafia ini wujud ke tak wujud? Tiba-tiba tuan-tuan, Victor Chin keluar. Victor Chin keluar. Apa kedakwaan Victor Chin, tuan-tuan? Dakwaan Victor Chin mengatakan bahawa aset dia telah dibekukan seawal November 2025 atas dakwaan corporate mafia.